keluar lah. Rapat keluar. Ha. Jom. Dapat semua. Tapi kesianlah dia. Hai korang, kami Dalam perjalanan ke Macang. Nantikan. Sekarang kami dalam perjalanan ke Macang. Kami bertolak dari Gunung Bacok dan menghala ke kampung pertama dalam Mukim Bakar, iaitu Kampung Limau Nipis. Nasi ditanak oleh ibu, ditanak pula di atas bara. Aneka makanan beribu-ribu, Kelantanlah tempat budaya bersuara. Ditanak pula di atas bara, harum baunya menyapa dapur. Masyarakat Kelantan aman bahagia, jajahan Macang aman makmur. 1, 2, 3. Hai korang, jom kita terokai apa yang ada dekat Macang. Kami sedang memasuki kawasan Pekan Macang. Jajahan Macang ini telah ditubuhkan pada tahun 1949 dan diketuai oleh Encik Hashim bin Muhammad. Harum baunya menyapa dapur, memikat hati seisi keluarga. Macang tenang, tanahnya subur, penduduk damai, hidup sentosa. Memikat hati seisi keluarga, nasi dihidang bersama ulaman. Penduduk Macang sangat bahagia, bersatu hati tanpa halangan. Terusnya, kami tiba di Taman Ekorimba Bukit Bakar. Taman ini merupakan antara tempat menarik yang berhampiran dengan Kampung Limau Nipis. Nasi dihidang bersama ulaman, ulaman diletak di dalam raga. Bukit Bakar segar kehijauan, tempat beriadah seisi keluarga. Ini merupakan kawasan sekitar Kampung Limau Nipis. Kampung ini dilengkapi dengan kemudahan seperti sekolah, klinik kesihatan, kedai runcit dan kemudahan lain lagi. Berikut merupakan aktiviti penduduk Kampung Limau Nipis. Antara pekerjaan penduduk di sini ialah petani, penternak dan penjawat awam. Ulaman diletak di dalam raga, nasi pula berwarna perang. Banjir besar pernah melanda, Kampung Limau Nipis tetap gemilang. Okey korang, sekarang kita berada di Mukim Pulai Condong. Perjalanan kami diteruskan lagi ke Kampung Surau Lama, iaitu kampung kedua dalam jelajah asal-usul kampung kami. Kampung Surau Lama dan Masjid Mukim Tok Pulai Condong mempunyai sejarah yang sangat rapat dan menjadi lambang warisan keagamaan dan perpaduan masyarakat tempatan. Antara pekerjaan penduduk di sini ialah peniaga, penjahit dan penjawat awam. Kedai ini merupakan contoh kedai yang menjadi kemudahan kepada penduduk kampung. Nasi pula berwarna perang, bawa semangkuk ke jiran sebelah. Kampung Surau Lama penuh gemilang, jadi pusat pengajian ibadah. Di sini juga terletaknya masjid tertua di Macang. Masjid Mukim Tok Pulai Condong merupakan masjid yang sentiasa menjadi pilihan utama
penduduk kampung ini untuk beribadah sejak dahulu lagi. Daya tarikan masjid ini adalah sebuah menara cengal yang dibina sekitar tahun 1857. Bawa semangkuk ke jiran sebelah, jiran tersenyum berseri-seri. Masjid bersejarah tempat ibadah, menara cengal megah berdiri. Akhir sekali, kami bergerak ke kampung terakhir dalam jelajah kami, iaitu Kampung Pangkal Kertas. Jiran tersenyum berseri-seri, nasi diambil, dibalas kaya, kertuk dipalu lambang tradisi, Kampung Pangkal Kertas penuh budaya. Antara pekerjaan penduduk di sini ialah penjaja, petani, penternak dan penjawat awam. Kedatangan mengejut kami pada ketika ini disambut mesra oleh beberapa penduduk yang sedang berjual beli. Berhampiran Kampung Pangkal Kertas juga terdapat tempat menarik seperti kolam air panas Tok Buk. Nasi diambil dibalas kaya, kaya pula menjadi sapuan, tempat santai warga setia, kolam Tok Buk jadi tumpuan. Maka, tamatlah jelajah asal-usul 3 buah kampung di jajahan Macang. Kami menutup video ini dengan 2 rangkap pantun terakhir. Kaya pula menjadi sapuan, roti tidak ketinggalan juga. Anak muda warisi perjuangan, warisan desa perlu dijaga. Roti tidak ketinggalan juga, kenyang senyum terlihat gigi. Nilai murni jangan dilupa, warisan bangsa kekal abadi.